Beberapa hari yang lepas, genap setahun sejak wartawan Palestin Anas Asharif terbunuh di Gaza. Namun, setahun selepas pemergiannya, nama Anas masih lagi disebut-sebut. Laporan videonya masih lagi dikongsi dan pesanan terakhirnya masih menjadi peringatan dunia. Tapi, siapa sebenarnya Anas Asharif ini? Anas Jamal Mahmud Asharif dilahirkan pada 3 Disember 1996 dan dibesarkan di kamp pelarian Jabalia, Utara Gaza. Keluarganya berasal dari Al-Majdal, sebuah bandar Palestin yang dahulunya dikenali sebagai Asqalan, sebelum mereka kehilangan tempat tinggal mereka ketika Nakbah 1948. Anas kemudiannya melanjutkan pengajian dalam bidang media di Universiti Al-Aqsa. Bermula sebagai seorang jurugambar, beliau akhirnya menjadi salah seorang wartawan Al Jazeera dan antara wajah yang paling viral dalam membawa berita Gaza ini kepada dunia. Apabila serangan Israel ke atas Gaza bermula pada Oktober 2023, Anas memilih untuk terus berada di utara Gaza. Ketika serangan semakin dahsyat dan akses wartawan antarabangsa ke Gaza sangat terhad, laporan Anas ini menjadi antara tumpuan utama dunia untuk melihat sendiri apa yang sedang berlaku di dalam Gaza. Tetapi, di sebalik setiap laporan yang disampaikan, Anas sendiri turut menanggung satu kehilangan. Pada Disember 2023, ayahnya dibunuh dalam serangan udara rejim haram Israel ke atas rumah keluarganya di Jabalia. Anas juga berdepan dengan pelbagai ancaman dan ugutan daripada Israel serta sering menjadi sasaran utama. Namun, beliau tetap memilih untuk terus melaporkan dari lapangan Gaza. Pada 10 Ogos 2025, ketika hanya berusia 28 tahun, Anas dibunuh dalam serangan rejim haram Israel ke atas sebuah kemah wartawan berhampiran dengan Hospital Ashifa di Bandar Gaza. Beberapa petugas media lain turut terbunuh bersama dengan Anas. Pemergian mereka mencetuskan kecaman daripada pelbagai pihak dan kembali membangkitkan persoalan tentang keselamatan serta pembunuhan petugas media di Gaza. Tapi, sebelum Anas pergi meninggalkan kita, beliau sempat tinggalkan beberapa pesanan untuk kita semua. Dalam wasiat terakhirnya, antara perkara paling utama beliau berpesan adalah jangan pernah sesekali lupakan Palestin. Terus ingat, terus bersuara dan jangan biarkan dunia ini berpaling daripada Gaza. Kedua, jangan pernah lupakan rakyat Gaza, terutama anak-anak mereka. Mereka bukan sekadar angka. Mereka ada keluarga, ada impian dan ada kehidupan yang sepatutnya mereka nikmati. Yang ketiga, jangan pernah berhenti bersuara. Teruskan menjadi suara untuk Palestin, walau di mana pun kita berada. Yang keempat, jagalah keluarganya. Anas turut berpesan supaya isteri, anak-anak, ibu dan keluarganya dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan Gaza. Terus ingat Gaza, terus ceritakan tentang Gaza. Walaupun setahun selepas pemergiannya, Anas mungkin sudah tiada lagi di depan kamera. Tapi persoalannya, adakah kita masih menjaga amanah yang ditinggalkan Anas?